Biasanya dia akan bagi pinjaman 70% dan kos upah senang saja 100%. Kalau beli dari emas lain nak gadai kat PG boleh ke? Boleh. Dia macam ni, apa-apa brand, contohlah ni emas public gold kan. Kalau kita ada emas selain daripada jenama public gold, kita boleh pajak dan kita boleh jual kepada pihak public gold. Dan dari segi harga pun public gold update setiap 20 minit. Tuan-tuan boleh check di apps public gold berapa harga PG buyback. Nak buyback, public gold akan beli dengan harga yang tertinggi. Dan ada kata tuan-tuan nak pajak, tuan-tuan boleh pergi ke KDE, Koperasi Dagang Emas. KDE ini dia ada joint venture dengan public gold lah. Jadi biasanya dia akan bagi pinjaman 70% dan kos upah adalah 1%. Boleh cubalah. Cuma tuan-tuan, kalau nak pajak kan, nak pajak ni fleksibel lah sebab syarikat pajak ni banyak. Syarikat untuk tuan-tuan pajak emas ni banyak. Tuan-tuan boleh pergi saja mana-mana tempat. Cuma kalau tuan-tuan nak jual, nak harga tertinggi mesti kena dengan public gold. Survey lah, survey mana yang lebih bagus. Dan saya pernah survey lah, kalau dari segi kalau nak jual, public gold yang paling tinggi lah harga dia. Dan Datuk Wira pun dia janji, andai kata kita dapat jumpa mana syarikat yang bagi harga lebih tinggi daripada public gold dan dapat dibuktikan, maka public gold akan bayar dengan lebih tinggi.